Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 9. Tajuk yang kami ambil ialah pengaruh biologi dan budaya terhadap nilai sosial dalam masyarakat Malaysia, iaitu soalan yang ketiga. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Yang pertama adalah saya, Muhammad Farid Shah bin Muhammad Arif Shah. Nombor kad matrik saya C24A1949. Nama saya Muhammad Fikri bin Azman bernombor matrik C21B1832. Nama saya Nur Fazlin binti Ibrahim, kad matrik C24A1794. Nama saya Nurhuda Syakira binti Zarwani, nombor matrik C24A1809. Nama saya Janet Queen Ana Rajali, nombor matrik C24A1875. Nama saya Jennifer Sebian Nanggang, nombor matrik C24A2557. Nama saya Victorina Babranuya Anak Beji C24A1976. Nama saya Prisiani Jasni, nombor matrik C24A2282. Next. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengenalan, nilai sosial merupakan asas penting dalam membentuk tingkah laku dan interaksi individu dalam sesebuah masyarakat. Menurut tokoh iaitu Abdul Rahman 2015, nilai sosial berfungsi sebagai panduan yang menentukan apa yang dianggap baik, betul dan diterima dalam masyarakat. Pembentukan nilai sosial seseorang individu dipengaruhi oleh dua aspek utama, iaitu biologi dan budaya. Dari aspek biologi pula merangkumi faktor semula jadi seperti umur, jantina dan keupayaan fizikal. Manakala aspek budaya pula melibatkan adat resam, kepercayaan, norma serta amalan yang diwarisi dari generasi terdahulu. Dalam konteks masyarakat tempatan di Malaysia, kedua-dua aspek ini saling berinteraksi dalam membentuk nilai seperti hormat menghormati, kerjasama dan tanggungjawab sosial. Dengan itu, pembincangan ini akan meneliti bagaimana aspek biologi dan budaya membentuk nilai sosial masyarakat dengan mengambil contoh khusus komuniti tempatan Malaysia. Next. Okey. Isu dan perbincangan. Isu yang pertama adalah aspek biologi. Maksud biologi. Biologi ini merupakan ilmu sains yang mengkaji makhluk hidup dan proses kehidupan. Antara contoh-contoh biologi adalah biologi manusia yang terdiri daripada umur, jantina, keupayaan fizikal iaitu kekuatan, stamina, kesihatan dan ketinggian serta berat badan. Next. Okey, aspek biologi daripada faktor umur. Aspek biologi khususnya faktor umur memainkan peranan penting dalam membentuk nilai sosial masyarakat tempatan. Dalam konteks masyarakat di Malaysia, perbezaan umur mempengaruhi corak interaksi sosial serta pembahagian peranan dalam komuniti. Golongan warga emas kebiasaannya dihormati dan diberikan kedudukan istimewa kerana mereka dianggap lebih berpengalaman dan berpengetahuan. Sebagai contoh, dalam masyarakat kampung, pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sering dijadikan rujukan dalam membuat keputusan berkaitan hal ehwal komuniti. Sementara itu, golongan muda pula dididik untuk menunjukkan sikap hormat, bersopan santun dan mematuhi norma sosial ketika berinteraksi dengan golongan yang lebih berumur. Keadaan ini secara tidak langsung membentuk nilai sosial seperti hormat menghormati, tanggungjawab dan keharmonian dalam kalangan masyarakat tempatan. Aspek biologi yang kedua iaitu faktor jantina dan keupayaan fizikal. Nilai sosial seseorang individu dibentuk oleh aspek biologi seperti jantina dan keupayaan fizikal yang menentukan peranan individu dalam membentuk nilai sosial masyarakat. Dalam masyarakat tempatan di Malaysia, disebabkan perbezaan jantina individu diberi tanggungjawab dan peranan yang tertentu. Contohnya,
Lelaki mempunyai kekuatan fizikal yang lebih biasanya terlibat dalam pekerjaan yang berat seperti membina rumah. Manakala wanita pula lebih banyak mengurus keluarga dan anak-anak disebabkan daripada pembahagian peranan yang melalui keupayaan fizikal kehidupan, nilai sosial masyarakat lebih teratur, saling membantu dan masyarakat lebih menghargai peranan masing-masing. Okey, daripada aspek budaya, iaitu masuk budaya sendiri kita lihat adalah satu keperluan masyarakat untuk mengatur hidupnya dari aspek pemikiran dan tingkah lakunya. Masyarakat yang berkembang perlu membangunkan budayanya sendiri bagi memenuhi tuntutan kehendak asasnya, iaitu dari aspek pemakanan, pemakaian dan tempat dia tinggal dan berkembang. Perkembangan budaya itu dilihat terpengaruh oleh faktor-faktor persekitarannya, dari agama dan kepercayaan dan keadaan cuaca tempat dia tinggal. Budaya juga dibezakan dari segi budaya material dan juga budaya bukan material. Budaya material atau alam benda yang berguna, manakala budaya bukan material melibatkan kepercayaan, keagamaan, pengetahuan, nilai etika masyarakat, struktur dan lain-lain termasuk undangan. Okay, kita lihat daripada dalam masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, kepribadian dan pembentukan sasial diri atau jati diri amat penting untuk membina peribadi Melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi. Pelbagai bentuk ejen yang membentuk struktur kemasyarakatan dalam masyarakat umat Islam dan orang Melayu. Keluarga merupakan ejen utama sosialisi dalam masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab yang amat berat. Tujuannya adalah supaya keluarga dapat mendidik dan mengajar anak-anak menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kepribadian yang luhur dan suci serta terhindar dari jejala-jejala yang tidak sihat. Kita lihat daripada aspek sejak kecil, individu yang diajar untuk menghormati orang yang lebih tua melalui pertuturan yang sopan, penggunaan bahasa yang berlapik dan tingkah laku yang beradab. Amalan seperti ini yang seperti contohlah mencium tangan ibu bapa dan guru, memberi salam ketika bertemu serta merendahkan suara ketika bercakap dengan orang tua, itu mencerminkan nilai budaya yang menitik beratkan rasa hormat dan hierarki sosial. So nilai ini bukan sahaja berbentuk kepribadian individu, malah membantu mengekalkan keharmonian dalam hubungan sosial masyarakat setempat. Aspek budaya kita lihat daripada persekitaran sosial, iaitu agama. Masyarakat Cina di Malaysia, iaitu budaya dan agama tidak dapat dipisahkan kerana kepercayaan agama seperti Confucianism, Taoism dan Buddhism, iaitu kepercayaan agama ini di samping masyarakat ini, masyarakat Cina ini pada waktu dulu mereka memuja nenek moyang dan langit di samping kepercayaan primitif iaitu animism, iaitu pemujaan binatang, tanaman atau ulam semula jadi. Ianya wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. Jadi masyarakat Cina lebih mementingkan aspek kepercayaan yang boleh memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan dan kekayaan. So kebanyakan daripada mereka ni cenderung kepada konsep kebaikan dari segi moral dan akhlak manusia. So tumpuan terhadap pemahaman mengenai diri manusia sendiri lebih diutamakan. Contohnya, Contohnya tingkah laku berdasarkan aspek budaya ni dari agama masyarakat Cina adalah menghormati dan menjaga ibu bapa. Individu dewasa dalam masyarakat Cina lazimnya tinggal bersama atau berdekatan dengan ibu bapa yang sudah lanjut usia. So mereka ini bertanggungjawab menyediakan keperluan harian serta memastikan kebajikan ibu bapa mereka ni terjaga.
Yang kedua, contoh kita dapat lihat daripada aspek pergaulan sosial. So, individu Cina ni cenderung menyelesaikan masalah secara berunding dan berlapik, bukannya berkonfrontasi secara terbuka. Contohnya dalam komuniti ataupun tempat kerja, perbezaan pendapat disampaikan dengan sopan demi menjaga hubungan baik. So, tingkah laku ini dipengaruhi oleh nilai yang menekankan keharmonian sosial. Okay, next. Isu dua yang didapati dekat dalam aspek budaya ini adalah terjadinya kemerosotan budaya gotong royong dalam komuniti tempatan. Hal ini kerana amalan dan budaya semangat kekitaan seperti gotong royong adalah satu aspek yang menekankan kerjasama dan tanggungjawab bersama. Hal ini dapat dilihat melalui semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh orang Malaysia, terutama yang tinggal di kawasan perkampungan sekaligus menggerakkan perpaduan. Namun kerana ledakan teknologi seperti artificial intelligence, visual reality dan augmented reality secara tidak langsung menyebabkan manusia itu menjadi semakin meninggalkan jauh dari program ke arah komuniti dan secara tidak langsung akan menyebabkan ia cenderung ke arah teknologi sekaligus menyebabkan nilai sosial semakin berada di tahap yang membimbangkan. Teori pertama iaitu teori interaksi simbol. Budaya bermaksud perkara-perkara yang berkaitan dengan budi dan akal, manakala budaya membawa maksud asli, pertama, sejati dan dipandang sempurna. Daya juga membawa maksud akal dalam fikiran dan ciptaan. Teori interaksi simbolik ini berakar umbi daripada pemikiran tokoh daripada George Herbert Mead 1863 hingga 1931 dan Herbert Blumer 1900 hingga 1987. Teori interaksi simbolik ini menekankan interaksi sosial yang berlaku melalui simbol di mana manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan simbol tersebut. Manakala Herbert Blumer hanya mengembangkan idea daripada George Herbert Mead yang merumuskan teori interaksi simbolik ini kepada tiga, iaitu simbol, makna dan konsep diri ataupun self. Next. Simbol bermaksud benda isyarat atau perkataan yang membawa makna bersama dan digunakan untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, amalan bersalaman dan mencium tangan orang yang lebih tua. Manakala makna pula bermaksud dibentuk dan dirundingkan melalui interaksi sosial, bukannya sesuatu yang statik. Contoh yang paling mudah ialah simbol tudung atau hijab bagi wanita muslimah, di mana maknanya adalah kesempurnaan dan identiti agama. Manakala konsep diri ataupun self bermaksud keupayaan individu tersebut untuk melihat dan menilai dirinya sebagai objek, sama seperti melihat orang lain melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa. Contohnya, perubahan tingkah laku seseorang yang lain yang paling ketara ketika pulang ke kampung untuk merayakan sambutan Hari Raya berbanding bersama kawan di bandar. Maksud teori biologi merupakan ilmu sains yang mengkaji kehidupan dan organisma hidup termasuk manusia. Dalam konteks masyarakat sosiobiologi, berperanan dalam membantu manusia memahami diri sendiri, kesihatan serta hubungan antara manusia dan alam sekitar. Teori yang pertama ialah teori sel. Semua organisma hidup terdiri daripada sel. Proses kehidupan berlaku dalam sel. Kesihatan fizikal dan mental bergantung pada fungsi sel yang normal. Individu sihat mampu menyertai aktiviti sosial seperti gotong royong, kenduri dan sukarela. Teori sel ini mampu membentuk nilai sosial seperti kerjasama, tolong-menolong, semangat kejiranan. Teori kedua iaitu teori genetik. Ciri-ciri diwarisi daripada ibu bapa, iaitu kekuatan fizikal, kebolehan mental, kecenderungan tingkah laku individu kuat dan tahan lasak sesuai dengan kerja berat seperti petani dan nelayan. Melalui teori genetik, membentuk nilai sosial rajin bekerja, ketabahan, kecekaaan. Nilai ini dapat dikukuhi melalui didikan keluarga, normal dan budaya masyarakat. Teori
evolusi, manusia berkembang sebagai makhluk sosial. Hidup berkelompok meningkatkan kelangsungan hidup. Naluri biologi mendorong hubungan sosial yang kuat. Amalan masyarakat iaitu saling membantu semasa kesusahan seperti kematian, bencana dan masalah kewangan. Ini mampu membentuk nilai sosial, empati, belas kasihan, tanggungjawab sosial. Teras kepada pembentukan struktur dan keharmonian sebuah masyarakat merupakan nilai sosial. Aspek biologi pula ialah faktor semula jadi berkaitan dengan proses hidup manusia yang mempengaruhi tingkah laku, pemikiran dan interaksi sosial individu. Aspek budaya pula pengaruh adat, tradisi, kepercayaan, bahasa, norma dan cara hidup masyarakat terhadap pemikiran, tingkah laku dan penilaian seseorang. Seterusnya. Yang pertama adalah sistem pendidikan formal. Kurikulum sains sosial dan kemanusiaan di peringkat universiti dan sekolah wajar perlu menekankan hubungan perkembangan umur, emosi dan psikologi dengan sikap sosial seperti empati, toleransi dan tanggungjawab. Pelajar didedahkan bahawa faktor biologi seperti kematangan kognitif mempengaruhi pertimbangan moral. Perbezaan tingkah laku sosial bukan semata-mata kegagalan moral tetapi juga variasi perkembangan biologi. Seterusnya. Pemekasaan budaya tempatan. Pemekasaan budaya tempatan ini dijadikan teras dalam membentuk nilai sosial berakar pada entiti masyarakat. Program komuniti seperti gotong royong, sambutan perayaan bersama, dan aktiviti kesukarelawan antara generasi wajar diperkukuh oleh pihak berkuasa, tempatan dan institusi pendidikan. Aktiviti komuniti ini bukan saja mengekalkan warisan budaya, tetapi berfungsi sebagai medium sosialisasi yang membentuk nilai kerjasama, hormat-menghormati dan solidaritas sosial. Dalam konteks Malaysia, interaksi antara budaya Melayu, Cina dan India dapat memperkukuh nilai toleransi dan penerimaan terhadap kepelbagaian. Seterusnya. Institusi keluarga berperanan sebagai ejen sosialisasi utama dalam pembentukan nilai sosial. Keluarga dapat mengimbangi pengaruh biologi dan budaya dalam perkembangan anak. Ibu bapa perlu diberi pendedahan melalui program keibubapaan mengenai keperluan perkembangan biologi anak, cara menyampaikan nilai budaya secara berkesan. Pendekatan disiplin yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak dapat membentuk nilai tanggungjawab, membentuk kawalan diri, tidak menjejaskan kesejahteraan anak. Nilai budaya yang boleh diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian adalah sopan santun, adat dan hormat kepada orang tua. Seterusnya. Next. Peranan media dan teknologi. Media dan teknologi perlu dimanfaatkan secara kritikal untuk membentuk nilai sosial positif. Kandungan media harus sensitif terhadap realiti biologi manusia dan kepelbagaian budaya tempatan. Media massa dan media sosial boleh dijadikan platform pendidikan sosial dengan mempromosikan empati, inklusiviti dan tanggungjawab sosial. Tanpa kawalan dan kesedaran, pengaruh media yang mengabaikan konteks budaya tempatan berpotensi mengakis nilai sosial yang terbina dalam masyarakat. Bagi kesimpulan pula, secara saintifik, pembentukan nilai dalam masyarakat Malaysia merupakan hasil gabungan antara faktor biologi dan pengaruh budaya yang saling berkait rapat. Faktor biologi merujuk kepada ciri fizikal dan genetik seperti umur dan jantina yang memberi asas kepada kepelbagaian peranan, status dan corak tingkah laku seseorang individu. Sebagai contoh, umur mampu menentukan tahap peranan sosial seseorang dalam komuniti seperti tingkah laku lelaki dan wanita mengikut corak sosialisasi yang berbeza dalam masyarakat.
Budaya pula merangkumi sasah diri, kepercayaan dan kepribadian dalam membentuk sebuah kepercayaan yang diwarisi daripada generasi terdahulu sehingga generasi seterusnya. Proses transmisi budaya ini berlaku terutamanya melalui institusi kekeluargaan yang berperanan sebagai ejen utama dalam menyampaikan nilai, kepercayaan dan tingkah laku kepada individu sejak peringkat awal kehidupan. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa nilai masyarakat Malaysia berkembang bukan hanya berasaskan sifat manusia namun berasaskan gabungan kompleks daripada pengaruh biologi dan budaya yang membentuk sistem sosial yang lebih luas.